everyone. Hi semua. Welcome to the vlog. My name is Nisa. Thank you for being here. Allahumma barik. So today's agenda adalah untuk balik kampung, which is Shah Alam. And before balik kampung, I have a few things that I need to settle. So, antara benda yang I need to settle today sebelum balik Shah Alam adalah vacuum rumah, cuci pinggan, pat toto, clearkan my SD card, cuci my Crocs, charge my phone, charge my cameras, buang sampah, and lastly, packing our luggage. I feel like I have a lot of things to do today. I'm gonna get it settled in around 2 hours. So, yeah. Update turun dekat R&R Macap budak ni ngantuk. Sekarang pukul 5 suku. Nak tidur kejap, kita buka puasa kat sini. Lepas tu baru kita sambung gerak ke Shah Alam. Tadi turun tidur sejam. Sekarang nak berbuka kat sini. Lepas tu baru gerak balik Shah Alam. Sekarang dah pukul 1 pagi dah tahu sebenarnya. Oh, so pretty my husband. Senyum. Sini tengah. Buat apa sayang? Kita nak keluar pergi cari. Bukan carilah, pergi Usha baju raya. Beli terus. Hah? Beli terus. Hi guys, kita dekat ICT. ICT. Shah Alam. Shah Alam PCL. Kita nak pergi booking Nando's. Ni level 2, level 3 atau puasa. Hari ni kita makan Nando's. Anis belanja. Masya-Allah. Ada Aziz yang bayar. Aku pun nak cakap, kenapa Mamat ni macam excited nampak aku? Beli ayam mas itu Berapa ringgit? RM6.90. Hah? RM6.90. Murah? Dekat Baker's Cottage. Oh, tahu. Kelakar gila jumpa Itza kat sini. Dekat Bukit Bintang. Bukit Bintang pula. Bulan Bintang. Dengan Mak. Ramai gila orang guys.
Mak rasa besar ke? Macam okey. Macam okey macam. Tangan dia tu. Saya rasa dia. Badan ni cantik tau. Ni awak tengok. Ni semula awak pakai warna ni. Okey, pusing. Oh. Tadi tutup. Oh, okey lah kot. Saya rasa M lah. I think should. Saya rasa ambil M. I think L. L, sorry. L eh? Saya rasa L. Dia dah kurus sikit. Kita dah 5 tahun kali. 5 kali dah aku dengar. 5 kali raya dah dengar. Nanti kurus sikit raya. Nanti kurus sikit. Sama je lah dua-dua. Kita dekat Jekyll. First time datang sini. Cantik baju lelaki, baju teluk belang dekat Jekyll. Hi, today is second day in Shah Alam. Plan hari ni adalah untuk pergi PKNS Shah Alam. Kita nak tukar tempered glass. Lepas tu nak usah any baju raya yang suitable kalau ada. Kalau ada lah. If tak ada, then balik JB, beli kat JB. Pizza Hut kat sini dah tutup dah guys. Dah tukar jadi kedai kapet dah. Rindunya dia duduk tempat lepak lepas sekolah kan. Uncle K. Oh my gosh. Legend. Apa orang nak buat ni aku tak tahu lah. Shah Alam is so different right now. This year particularly. Lain sungguh. Oh macam ni lah bazar PKNS eh. Oh, I just realised dia punya jalan ni dah lain. Dia punya pavement ni dia dah macam batu-batu instead of jalan tar. Macam wah. And it's wheelchair friendly. Okay, dia macam ada tak cantik sikit tapi okay lah. Welcome to PKNS Shah Alam.
Nampak macam proper kan kuih dia. Tiap tahun memang mak ada beli kat sini sebelum puasa, sebelum raya. Sedap Ini memang sedap. Yang lekat. Comel. Ayah. Selamat Hari Raya. Kuat-kuat. Selamat Hari Raya. Maaf zahir batin. High five. Bye. Selamat Hari Raya. Bye. Jumpa Raya.